Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bendera berkibar di angkasa, semangat kemerdekaan terus membara. Hari ini kita semua bersatu meraihkan tanah air yang tercinta. Hari ini para pelajar dan warga sekolah akan meraihkan penutupan bulan kebangsaan dengan penuh semangat patriotisme. Pada hari ini juga akan diadakan penyampaian hadiah buat para pemenang yang telah dipilih dari semua pertandingan yang diadakan sepanjang bulan kebangsaan. Tidak ketinggalan juga, persembahan istimewa dan nyanyian lagu patriotik akan mengiringi acara penutupan hari ini. Mari ikuti saya. Pahit hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Malaysia Madani, rakyat disatuni. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama tawa naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India. Bersama saya Cikgu Anis. Tahniah cikgu saya ucapkan kerana telah memenangi pakaian tema terbaik. Okey cikgu, apa tema pakaian cikgu? Okey, tema untuk hari guru, untuk guru adalah tema first posting, iaitu saya pilih
wilayah persekutuan untuk first posting saya. Bersama saya Ustazah Farihah. Tahniah Ustazah, saya ucapkan atas kemenangan Ustazah bagi pertandingan pakaian tema terbaik. Terima kasih. Okey Ustazah, apakah tema untuk hari ini? Okey, untuk makluman semua, tema-tema yang diberikan untuk cikgu-cikgu adalah tema bagi penempatan negeri pertama guru-guru ataupun disebut sebagai first posting. Jadi kalau ikutkan pakaian saya ni adalah saya merupakan first posting saya adalah di negeri Sarawak. Jadi untuk makluman semua juga, kain yang saya pakai ini adalah disebut sebagai kain puar kumbu. Kain puar kumbu ni merupakan kain etnik bagi bangsa Iban. Dan kain ini juga melambangkan perpaduan masyarakat bagi negeri Sarawak. Okey, terima kasih Ustazah. Bersama saya Cikgu Balkis. Tahniah Cikgu, saya ucapkan atas kemenangan Cikgu dalam pertandingan pakaian tema terbaik. Terima kasih. Okey Cikgu, apa sebenarnya tema untuk hari ini? Tema untuk hari ini adalah warna bendera negeri pertempatan pertama guru. Macam saya, negeri pertempatan pertama saya adalah di Sarawak lah. Di SMK Kapit di Sarawak. Dan kebanyakan majoriti masyarakatnya adalah kaum Iban. Okay? Dan pakaian cikgu pakai ini adalah pakaian batik rasmi SMK Kapit pada tahun 2008 dulu. Masih boleh pakai walaupun dah 17 tahun. Dan baju batik ni corak dia dah corak batik Sarawak. Okey, terima kasih Cikgu. Sama. Agi hidup, agi ngelaban. Jalur gemilang berkibar megah, semangat patriotik terus membara. Bulan kebangsaan berakhir sudah, namun cinta ke negara takkan pernah pudar. Itulah serba sedikit perjalanan penutupan bulan kebangsaan di SMK Guar Perahu Indah. Semoga semangat cinta akan negara terus subur dalam hati kita, bukan hanya pada bulan ini, tetapi sepanjang masa. Dengan itu, saya Nurul Kristina bersama kru TVPSS SMK Guar Perahu Indah. Kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas perhatian anda. Sampai berjumpa lagi di liputan kami yang seterusnya. Kru TVPSS SMK Guar Perahu Indah signing out.